Sekarang sampailah masa bagi kita mengenali tulisan Cina xie ini. Xie selalunya membawa maksud terima kasih iaitu xie xie. X ini disebut sebagai xie, xie xie, xie 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 xie. Xie ini sebenarnya bahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian begini, bila tiap-tiap kali tengok tulisan Cina ada ini, dia membawa maksud bahasa atau percakapan. List di sini tulis beberapa contoh. Tengok ini ada bahagian ini. Ini ada bahagian ini. Ini ada bahagian ini. Semuanya membawa maksud bahasa. Misalan, ini ialah suo. Suo ialah bercakap. Bila kita bercakap, mesti nak guna bahasa. Jiang, bila kita kata atau bercakap, juga perlu bahasa. Hua. Hua adalah apa yang dikatakan, isi kandungannya juga berkenaan dengan bahasa. Jadi, bila tengok sahaja tulisan Cina ada bahagian ini, maksudnya adalah berkenaan dengan bahasa atau percakapan. Tulisan Cina ada 6 cara untuk rekanya dan xie ini kita guna cara sebutan atau bunyi di mana bahagian ini yang merah ini membawa maksud bahasa dan ini adalah bunyi untuk kosakata ini. Tetapi sebenarnya kiranya kita tengok secara individu, dia membawa maksud memanah. Tapi di sini tidak membawa maksud memanah lah. Cuma nak guna memanah ini dia punya bunyi untuk bagi kosakata xie ini satunya sebutan atau bunyi. Jadi untuk membuat video kita lebih interesting, lebih menarik lagi, di sini list bagi sesuatu yang ekstra lah. Tengok xie ini, okey? Bahasa campur dengan kosakata ini akan membagi kita tulisan ini. Dan tulisan ini, dia punya sebutan ialah xie 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 xie. Dan dari mana dia punya sound, dia punya bunyi begini sebenarnya daripada kosakata ini. Jadi untuk membuat video kita lebih menarik, di sini Liz cuba bagi penerangan Okey, tengok seorang sedang bercakap-cakap, cakap wanita semua. Percakapan ini kita tengok kita ada bahagian ini. Dia membagi kita maksud bahasa atau percakapan. Dan ini tadi kita kata sebenarnya kiranya dia sendiri dia membawa maksud memanah. Bagaimana memanah Bila tiap-tiap kali saudara-saudari tengok tulisan Cina adanya ini, sebenarnya ialah badan seorang. Tengok tulisannya mirip tak macam seorang berkaki, adanya badan, kakinya sendiri, badannya sendiri Bahagian ini sebenarnya dari masa kuno-kuno orang di gua kan, mereka akan tinggalkan tulisan mereka bila mereka